Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua warga SMK Tatau. Video saya pada kali ini adalah untuk menerangkan serba sedikit berkaitan dengan paparan baharu Delima 2.0 kepada paparan yang telah di-upgrade iaitu Delima 3.0 yang lebih interaktif. Baiklah, cikgu pergi kepada Google cikgu. Alright, kalau cikgu buka, ini adalah paparan yang lama iaitu Delima 2.0. Okey, iaitu pada tahun 2021 yang lepas, dan pada tahun ini kita akan pergi kepada paparan baru iaitu Delima 3.0. Apa yang cikgu perlu buat? Pergi dekat Google, search dan cikgu type sahaja Delima 3.0. Mungkin ada certain Delima yang cikgu pergi buka adalah terus kepada Delima 3.0. Ada juga yang Delima 2.0. Okey, apapun cikgu boleh pergi search Delima 3.0 dan cikgu klik pada paparan link yang atas, dan ini adalah merupakan paparan Delima 3.0. So di sini dia dah tunjuk satu-satu. Okey, apakah aplikasi yang ada di dalam Delima dan seterusnya, pelbagai soalan yang cikgu boleh explore sekiranya ada soalan. Alright. So apa yang cikgu perlu buat hanya log masuk ke Delima. Masuklah account, sign in dengan Google, account cikgu, teruskan kepada continue, dan ini adalah merupakan paparan dia. Alright, so pada paparan atas kita ada ruang aplikasi, kita ada hub latihan yang cikgu boleh explore apakah latihan-latihan digital yang terdapat, yang tersedia oleh pihak KPM. So kursus semasa cikgu kursus tamat, saya tidak ada lagi lah. Alright, so sijil dan juga lancana cikgu boleh klik satu-satu untuk melihat yang telah cikgu ni lah explore. Okey, lencana Delima, sekiranya cikgu pergi kepada setiap, kalau cikgu explore ke semua paparan-paparan ataupun setiap yang ada di dalam Delima ini, cikgu akan memperolehilah satu lencana khas di mana cikgu dah berjaya explore Delima ini dengan baik. Alright, so kita ada menu pengumuman. Apakah pengumuman yang terkini? Cikgu boleh tengok, cikgu boleh explore. Seterusnya adalah ruang ilmu. Ini macam Facebook jugalah. Dia sangat interaktif. Banyak lagi yang cikgu boleh explore dekat sini. Okay, perkongsian daripada guru-guru lain. Okay, kategori semua oleh murid, okay, oleh guru dan sebagainya. Right, so kelas digital. Yang ni adalah kelas yang telah saya buat. Okay, kelas TLP, kelas 5A di kemanusiaan. Belum ada lagi tugasan daripada Google Classroom yang saya buat. Okay, portfolio digital, di mana cikgu boleh tengoklah statistik ataupun tugasan exploration yang cikgu telah buat. Sijil digital saya ada tak? Belum lagi. Lencana digital pun belum. Lencana Delima saya hanya dapat satu sahaja, iaitu cikgu masuk login, sign in, cikgu sudah dapat lencana Delima ini. Okey, laluan pembelajaran, kita ada buku teks, kita ada bahan-bahan, dan ini semuanya automatik ya cikgu. Alright, cikgu boleh pilihlah subjek. Darjah 1 ada tak tingkatan? Ada juga. Subjek, okey, banyak subjek. Dan jenis kandungan, video interaktif dan dokumen. Alright, so ini adalah paparan ataupun video yang pertama. So kita pergi kepada video yang seterusnya.